kita agak touching, dah gali, dah ukur betul, masuk sempit. Padahal dah ambil, kita dah ambil lebih, tetap sempit. Tak boleh nak letak banyak tu. Tak boleh nak letak. Kita pasal azan 7 kali baru okey. Yang paling terkesan untuk saya selepas kita tanam, selepas kita 7 langkah. Selepas 7 langkah saya datang. Malaikat datang kan? Okey. Saya rasa dah lebih 7 langkah, tiba-tiba saya dengar jeritan mungkin ahli keluarga dia, gali balik. Kunci kereta ke apa saya lupa. Tertinggal. Saya rasa tertinggal dalam ni. Gali balik. Ha? Ya. Biar betul. Betul. Ni selepas 7 langkah gali-gali balik. Papan tu kita dah nampak apa, okey, buka papan tu. No. Memang betul. Ada di atas dada jenazah kunci tu. Macam mana boleh tu? Mungkin dia tercicir, kita tak perasan. Bila kita tak tahu kejadian itu kenapa. Rupa-rupanya semua yang ada situ semua jadi silent dan terstun. Bukan fokus pada kunci itu. Fokus pada jenazah itu, di mana kain kafan tu suci kan, putih kan. Selepas 7 langkah dah ada kesan terbakar, 3 line macam kena sebatan. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Seram ni ya Allah. Bukan reka-reka, betul dek. Abang nampak sendiri. Ya Allah bang. Menangis teruk ahli-ahli keluarga dia dek. Ahli keluarga dia menangis teruk. Ya Allah sedih. Dan nampak benda tu. Sedih ya Allah. Ya Allah. Kesan terbakar 3 line sampai ke kulit tau.